Oh panas. Panas. Perut asyik kamu tengok. Oh comel tu barang. Wow tu barang. Bodoh tak tahu lah. Saya kata jangan pecah. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni saya mau tengok dalam saji habis hari ni ke menu khamak saya mu. Tengok. Jeng. Tu barang. Apa? Menu kita hari ni betul-betul menu khamak walaupun rengkah. Barang perfect ni barang saya mu. Pas kalau saya mu, bodoh tak tahu lah deh. Bodoh pula duduk teleponnya. Saya mau tengok kemurahan bodoh kita hari ni. Comel kejadian tu. Kita penyek lada dulu deh. Kak bunyi lada. Oh puas hati. Lada ni kalau boleh kena banyak. Gabungnya pula lada merah dengan lada hijau deh. Lepas tu kita ada juga asakia deh. Kita pun asakia ni. Tu. Air berjemuk mu asakia. Kita bubur telur deh. Telur rebus. Oh, telur gedik kat muak ni. Oh, comel tu barang. Wow, tu barang. Telur kalau bubuh dengan bodu saya mu. Bodu dia jadi belemuk gitu. Konsang. Kita kecak dulu saya mu. Ambil telur ni. Telur rebus. Bismillah. Wow. Bodu tak tahu lah. Saya kata jangan pecah. Lepas tu, kak mu masuk hari ni. Perut asyik kak mu tengok. So, puyuk saya mu. Sekali bubuh ke habis. Tengok barang tu. Perut. Comel kejadian perut pun. Oh, puas hati tengok barang tu. Jadi saya mu habis tak tahan dah. Jom kita buat kombinasi sepenuh dah. Saya mu tengok perut. Oh, comel perut tu. Oh, puas hati letak sini. Kita terah dulu kuah dia dah. Bismillah. Terlampau nikmat. Tak jumpa mana saya mu. Lepas tu, kita ada juga krengsek. Jatuh pisang, ada perut juga. Hari ni kita buat kombinasi berasaskan perut saya mu. Ni, ambil sikit letak sini. Kita ambil pucuk seleng ni saya mu. Oh, comel. Tengok hijau molek ke tu. Ulai kita ambil ni. Kita pulah. Cicah dengan bodu. Tu barang tu. Letak sini. Oh, puas hati saya mu. Hari ni kombinasi kita, kombinasi khamak dia panggil. Tengok barang. Bismillah. Wow. Oh ni maaf. Lepas tu saya mu. Hari ni ada ikan crunchy kat mu dah. Tengok. Ikan crunchy kat mu tu comel je goreng. Ikan crunchy ni. Kalau kena dengan bodu saya mu. Oh sangat-sangat nikmat. Oh. Jangan saya goreng ni. Duduk kampung saya mu, menu lagu ni cukup dah. Bila habis kekoh ke, perut muda tu ke. Dia rasa ni mak, dia cah dari mulut. Gabung pula dengan ikan crunchy kat mu. Oh, sangat-sangat sempurna. Buah petang pun ada, cicong dengan bodu. Wow. Petang saya mu, molek makan dengan kulit-kulit. Mak saya molek. Buruk. Bagi tak tahu juga saya mau tengok. Wah pria, besar wah pria hari ni. Cicah dengan bodu, celup dengan bodu ni tengok. Lepas tu kita ada juga hari ni kita buat kombinasi dengan ikan salmon saya mu. Cicah bodu. Kita ambil ni ikan salmon ni, cicah dengan bodu. Wow. Masuk Satu saya mu. So lagi, kalau saya mu jumpa kunyit muda ni kan, tolong belilah. Makan sekali tak apa dah. Berlemak. Kresek ni jadi saya mu. Kresek perut campur dengan jatuh pisang.
Oh, sorry. Sikit crunchy tak mu. Sangat-sangat crunchy. Telur sikit. Wow. Lepas tu, kalau jumpa ni bunga gatal muda gini, saya menggunakan terah deh. Bunga gatal. Umbuk dia tu sedap. Okey, saya mu menu hok kak mu masuk hari ni ke, memang betul-betul kombinasi sempurna saya mu ni. Bagai boh.